Tengah bersiap untuk SPM? Kalau anda nak latih tubi, jom layari www.mcqspm.com atau imbas je kod QR kat skrin ni. Banyak soalan-soalan macam yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Hello semua dan selamat datang. Hari ini, kita akan patah balik ke masa lalu, menyelami satu babak yang sangat penting dalam sejarah negara kita. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Kita akan lihat macam mana janji-janji yang nampak indah akhirnya bertembung dengan realiti yang jauh berbeza. Okey, pengembaraan kita hari ini ada 4 perhentian. Mula-mula, kita fahamkan dulu kenapa Jepun menyerang. Lepas tu, kita siasat taktik, propaganda dan janji-janji manis mereka. Seterusnya, kita bongkar realiti sebenar kehidupan masa tu. Dan kita tutup dengan kesan dan pengajaran yang boleh kita ambil. Dah sedia? Jom kita mulakan. Perhentian pertama kita. Kenapa Jepun serang? Ini bukan serangan buta tuli tau. Sebaliknya, ia satu langkah yang dah dirancang rapi, didorong oleh kehausan mereka terhadap sumber alam dan impian besar untuk jadi kuasa dominan di Asia. Jadi, persoalan utamanya, kenapa? Kenapa Jepun bersusah payah datang ke Asia Tenggara, terutamanya Tanah Melayu? Apa yang buat mereka begitu terdesak untuk meluaskan kuasa mereka dengan begitu agresif sekali? Jawapannya ada pada 3 perkara ni. Okey, bayangkan Jepun pada waktu tu sebuah negara yang industrinya tengah pesat membangun. Tapi kemajuan mereka ni tiba-tiba tersekat. Kenapa? Sebab kuasa bersekutu macam Amerika Syarikat dan British dah kenakan sekatan ekonomi. Ini bermakna bekanan bahan mentah kritikal, terutamanya minyak, dah disekat. Dan tanpa minyak, jentera perang mereka tak boleh bergerak. Nah, di sinilah Tanah Melayu jadi sasaran utama. Tanah Melayu dan kawasan sekitarnya ibarat lubuk emas bagi Jepun. Biji timah, getah, bauksit dan yang paling penting, petroleum. Semua ini adalah nyawa untuk industri dan jentera perang mereka. Jadi, menawan Tanah Melayu bukan lagi satu pilihan, tapi satu kemestian untuk memastikan cita-cita Empayar Jepun terus hidup. Seterusnya, kita beralih ke taktik Jepun yang lebih licik. Mereka bukan cuma guna askar dan senjata, tapi mereka juga sangat pandai bermain dengan kata-kata dan propaganda untuk cuba memenangi hati penduduk tempatan. Anda mesti pernah dengar slogan keramat ni, Asia untuk orang Asia. Bunyinya sangat bersemangat kan? Jepun guna slogan ni dan juga slogan semangat Asia untuk melukis gambaran yang mereka ni kononnya wira, penyelamat yang datang untuk halau penjajah barat dan bebaskan orang Asia. Matlamat utama mereka sangat jelas, nak semarakkan api kebencian terhadap penjajah barat. Mereka mahu orang tempatan nampak British sebagai musuh bersama dan Jepun pula sebagai abang besar yang akan memimpin ke arah kebebasan. Dan semua janji manis ni dibungkus cantik dalam satu idea besar, lingkungan kemakmuran Asia Timur Raya. Secara teorinya, ia adalah satu plan untuk menyatukan semua negara Asia di bawah kepimpinan Jepun, bebas dari Barat, makmur bersama. Memang nampak macam satu impian yang indah, tapi seperti yang kita akan lihat, realitinya jauh sekali dari impian. Sebelum kita rungkai apa yang terjadi sebenarnya, kalau anda rasa perkongsian ini bermanfaat, apa kata sekejap luangkan masa untuk tekan butang like, kongsikan dan subscribe saluran MCQ SPM ni. Okey, jom kita sanggung. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian ketiga, bahagian yang paling real. Di sinilah kita akan lihat bagaimana semua janji-janji indah tadi hancur berkecai bila berdepan dengan kenyataan hidup di bawah pemerintahan tentera Jepun. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di sebalik slogan Asia untuk orang Asia? Adakah kemakmuran yang dijanjikan tu benar-benar sampai kepada rakyat Tanah Melayu? Jawapannya, tidak sama sekali. Realitinya sangat pahit. Jepun guna taktik pecah dan perintah. Orang Cina dilayan dengan sangat kejam sebab dendam lama dari perang Cina-Jepun. Manakala orang Melayu dan India pula pada mulanya dilayan dengan lebih baik. Tujuannya untuk dapatkan sokongan mereka dalam pentadbiran dan untuk menentang British. Layanan yang berbeza-beza ni telah menanam benih perpecahan dan merenggangkan hubungan antara kaum. Dari segi ekonomi pula, keadaan jadi huru-hara. Jepun perkenalkan wang pokok pisang yang mereka cetak sesuka hati tanpa ada simpanan emas untuk menyokongnya. Akibatnya, inflasi melambung tak terkawal. Nilai duit jatuh merudung sampaikan orang kena bawa duit satu beg penuh hanya untuk beli sebuku roti. Kesengsaraan ekonomi dirasai oleh semua orang.
Segala penderitaan ini bukan cerita dongeng. Ia terakam dalam karya-karya sastra kita. Contohnya macam novel Nyawa di Hujung Pedang. Novel ni jadi saksi bisu tentang betapa kejamnya pemerintahan tentera Jepun, satu peringatan tentang ngerinya zaman perang. Tapi dalam setiap kesusahan, pasti ada sinarnya. Keperitan hidup ni sebenarnya memaksa penduduk tempatan untuk jadi luar biasa kreatif dan tabah. Bila makanan susah nak dapat, mereka cari jalan. Sampai boleh cipta tempe daripada biji getah. Ini bukti semangat juang dan daya tahan nenek moyang kita yang sangat mengagumkan. Sekarang, kita tiba di perhentian terakhir dan mungkin yang paling penting sekali, kesan dan pengajaran. Lepas lalui semua ni, apa yang kita boleh belajar untuk pastikan sejarah hitam ni tak berulang? Ada 3 pengajaran besar yang mesti kita ingat sampai bila-bila. Pertama, kita kena betul-betul hargai keamanan yang kita ada hari ini. Peperangan tak bawa apa-apa kecuali kemusnahan. Kedua, kita kena sentiasa pupuk semangat kerjasama antara kita. Perpaduan itulah perisai kita. Dan yang ketiga, kita mesti sentiasa berwaspada dengan niat kuasa luar supaya kedaulatan negara kita ni sentiasa terjaga. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Daripada semua janji manis dan realiti pahit yang kita dah bincangkan, apakah satu pengajaran paling penting yang relevan untuk kita sebagai rakyat Malaysia pada hari ini? Untuk kuatkan lagi pemahaman anda, jangan lupa untuk buat latihan. Uji apa yang dah anda belajar hari ini dengan melayari www.mcqspm.com. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama saya dalam kupasan kali ini. Jumpa lagi.